Naik motosikal di Sri Lanka memang menyeronokkan. Tapi kalau saya tak buat dokumen ni sebelum datang ke sini, mungkin Ceylon Ride and Wheel berakhir di tepi jalan. From Malaysia. Inilah IDP, International Driving Permit. Sebelum Ceylon Ride and Wheel bermula, saya ambil motosikal sewa daripada Sri Lanka Bike Rent di Negombo. Kat sini kita sewa motosikal kita selama 9 hari di Sri Lanka. Semasa isi borang pendaftaran, prosedur di sini adalah kita perlu snap dan upload gambar IDP kita. Di negara Sri Lanka, tanpa IDP, kita tak dibenarkan memandu kereta atau ride motosikal. Nasib baik sebelum berlepas ke Sri Lanka, saya dah singgah ke JPJ Perak untuk mendapatkan IDP ni. Memang syok layan ride di Sri Lanka ni. Pemandangan cantik, indah, angin bayu menyegarkan jiwa. Oh, ada polis. Sepanjang 9 hari meronda Sri Lanka dengan motosikal, hampir setiap bandar yang saya lalui, ada je anggota polis berjaga dari siang hingga malam. From Malaysia. Dan akhirnya, seorang anggota polis memberi isyarat supaya saya berhenti di tepi jalan. International Driving License. Okay, thank you. Thank you, sir. Selesai sudah. So, kita kena ada International Driving Permit kalau kita memandu di Sri Lanka. Kalau korang bercadang nak ride di Sri Lanka, jangan lupa buat IDP ni lebih awal. So, bila dah ada IDP, barulah ride kita lancar dan tenang. Kalau korang suka kisah kembara seperti ini, follow Rizal Ahmad TV untuk episod Ceylon Ride and Wheel yang seterusnya.